Buang masa. Naik tinggi-tinggi salah blok. Menangis ya. Lepas tu naik lagi ni. Aduh. Naik tingkat 5 salah blok. Lepas tu 2 kali lah kena naik. Allahuakbar. Assalamualaikum, selamat malam. Welcome back to Fakar Vlog channel. Let's go. Alhamdulillah guys, sekarang jam 7.18. Malam ni aku ambil shift Bangi Kajang pukul 7 sampai pukul 9. Okay, so daripada pukul 7 sampai 7.17 aku dekat Reko, and dekat situ tak dapat order. Bila aku nak bergerak ke Bandar Kajang, Alhamdulillah order pertama pun masuk cantik. Untuk malam ni aku tak pasti laju ke tak, sebab pukul 7.18 baru dapat order yang pertama. Yelah, selalu shift kan kalau aku on je terus masuk kan. Yang ni nak kena tunggu 18 minit baru masuk. Boleh dikatakan sendu lah sikit lah, aku rasa lah order akan slow sikit malam ni. Sebab malam ni pun malam minggu, malam Ahad aku cedok hari ni. Esok orang dah bekerja, mungkin ada yang masak ataupun ada yang order, tak tahulah. So sekarang ni order pertama, kita kena pick up pizza guys. Apa nama dia ni? Michael Pizza dekat Stadium Kajang tu. Okay, jom kita collect order yang pertama kita. Let's go. 5 minutes later. Alright, order pertama kita dah sampai. Nampaknya macam dah siap di situ. Jom kita pergi dulu tengok macam mana keadaannya. Berapa ordernya ni? Nombor 338. Okey, ini. Satu saja. Regular pizza. Okey, kalau macam ni, nampak tak? Kalau ikutkan box dia ngam-ngam kan. Ngam-ngam, tapi disebabkan dalam ni ada aku punya tote bag. So tote bag tu dengan rangka ni akan nampak tak muat lah. Jadi inilah kegunaan box belakang pula. Nampak? Kan muat macam tu. Sekejap aku tak ambil gambar lagi. Biasalah Grab ni kan kena ambil gambar pula. Ambil gambar dulu. Okey, jam. So, settle. Save order is ready. Check. Okey. Jom kita hantar order yang pertama kita. Asyik pizzanya satu je. Kalau banyak, jenuh juga kita kan. Tapi okey je, kita ada box belakang untuk standby kan. Walaupun bag kita tak muat kan. So jangan risau lah. Okey, jom. Kita hantar order yang pertama ni sejauh 7 kilo 14 minit. Hei, jauh mula-mula dia bagi ni. 14 minit dah dia bagi. Kita kena hantar di okey, tahu, di Jet Hill, Pangsapuri, Gapura Bayu. Tahu kat belah sana. So belah sana aku harap dah nak sampai ke sana boleh juga dapat order dekat Jet Hill tu. Situ pun banyak kedai juga kan. Masih ramai lagi yang tak tahu macam mana nak beli phone holder yang aku pakai, bag aku pakai, semua benda lah apa yang ada dalam video ni aku pakai ni, diorang masih tak tahu lagi nak beli kat mana. So lagi sekali aku explain. Kalau korang nak beli daripada YouTube, aku ada sediakan link dekat description. Korang tekan dekat link tu dan korang boleh tengok apa semua benda yang aku pakai, semua ada dekat situ. So bila korang tengok ni daripada TikTok, okey, yang ni aku letakkan beg kuning kat bawah. So korang boleh beli kat situ. Macam phone holder ni jenama NJX, daripada NJX. So sebelum ni aku pakai yang cengkang punya. Alhamdulillah lah yang pakai tu pun okey juga kan. Tapi bila aku nampak yang ni, dia lebih memudahkan untuk aku memasukkan handphone tu. Bila aku pegang order, lepas tu aku nak letak handphone kan. Tak adalah aku nak kena letak makanan tu dulu. So aku letak handphone, lepas tu aku boleh letak makanan yang senang je. Jadi mempercepatkan urusan untuk aku letak makanan dalam beg. So that's why aku beli phone holder NJX ni yang baru ni. So yang ni pun okey juga. Dia pun ada shock absorber juga daripada yang sebelum ni. Sama je. So mana yang korang berkenan, korang belilah kat situ. Okey, kita pun dah nak sampai dah ni rumah customer. Lagi 1 kilo je. Dah sampai di sini. Kita ambil pizza dia dulu. Tingkat 2 rumah dia. Tingkat 2. Tutup. Okey. Jadi nombor dia, okey, nombor ganjil. Okey, yang ni
So aku nak letak pizza ni macam mana? Boleh buka ke? Boleh. Letak sini. Kita ambil gambar. Dia ada bekas tapi tak boleh gantung sebab dia pizza. Okey, ngam. Saya letak atas kerusi. Settle. Delivered. Order yang pertama kita dapat RM9.10. Alhamdulillah. Okey, order pertama dah settle. Aku harap lepas ni dapat order dekat Jet Hill lah. Sebab dekat je daripada sini dengan Jet Hill. Kedai-kedai tu banyak juga. Sekarang pukul 7.41. So jadi order pertama kita pick up tadi 7.18 and then kita deliver 7.41. Lebih kurang dalam 20 minit lah macam tu untuk order yang pertama ni. Okey, tak apa. Shift kita sampai pukul 9. Aku tak tahulah boleh dapat target ke tak. Macam video yang sebelum-sebelum ni main malam tiba-tiba laju kan. Macam hari ni macam slow sikit je. Lepas order pertama ni macam putus. So kita tengoklah kejap lagi ada ke tak. Bos, thank you. Okey. Kita tunggulah. Order yang kedua ni nanti dapat pukul berapa. Okey. Let's go. A few minutes later. Guys, 7.43 aku dapat dah order yang kedua. Dia bagi double order. Jadi order kedua dan juga order yang ketiga untuk malam ni kan. And then aku dekat Jet Hill. Macam korang tengok tadi dekat Jet Hill. Pam, korang tahu dia tarik ke mana? Ke Balakong ni guys. Jauh baik. Ke Balakong dia tarik aku. Untuk aku sampai ke sini 10 minit 4.8 kilo dia tarik aku. Korang bayangkan jauh ke tak jauh daripada Jet Hill ke Balakong ni. So kedai yang pertama Seri Murni Tom Yum. Mana kedai je? Ni ke? Oh yang ni aku dah sampai lah. Kedai ni first time aku nak pick up. Order dia nombor berapa ni? 958. Grab 958. Ha. Okey, beres. 958 dah siap. Ambil gambar, save. Macam gini kan aku letak. So, makanan tak payahlah aku letak dulu. Tenang. Ni air dia aku tak depan je lah. Makanan dia je letak dalam beg. Dia nasi dengan sup ni. Okey. Order is ready. Check. Okey, yang pertama dah collect. Yang kedua kita collect dekat depan tu je, Emery Mall, Burger King. Tak jauh pun. And kedai dia pun dekat bawah tu je. Tak payahlah kita nak masuk mall untuk buang masa kan. Tu yang aku malas kadang tu. Alah dah kelip pula. Sempat ke tak ni? Macam sempat je. Tahu-tahu dah sampai dah. Burger King kita. Dekat sini. So parking sini dulu lah Kejap. Kejap je aku nak ambil order je ni. Burger King. Alright. Nampak atas meja ni macam banyak tu. Macam dah siap. Jom kita tengok dulu. 520. 520. Okey, dah siap ngam. Ambil gambar dulu. Okey, order is ready. Check. So yang dalam ni air. Air macam biasa tak depan. Yang ni letak dalam beg dia. Aku pun malas juga nak cancel tadi kan. Dia suruh pick up 5 kilo. Tapi sebabkan fikir main shift kan, ambil je lah. Kan kalau aku cancel banyak sangat kan, lepas ni shift tak ada pula kan. Kena ban daripada ambil shift. Itu yang bahaya. Cantik lah. Ngam. Okey. Jom. Kita bergerak ke lokasi customer yang kedua. Location customer kedua ni 7.2 kilo guys. 9 minit. Aku tengok location dia tak jauh pun sebenarnya. Macam Emery Mall belah sini, location ni belah sini. Tapi disebabkan tak ada jalan shortcut, dia kena U-turn guys. U-turn tu yang jauh tu sampai 7 kilo ni. Mati baik macam gini. Patutlah tak ada orang ambil order ni. Sebab nak kena U-turn jauh. Faham? Tapi tak apalah, order yang ke rumah customer yang kedua ni dengan yang ketiga tu dekat. Jadi aku U-turn ni sekali je, lepas tu terus hantar je.
Nah, U-turn je 7 kilo. Menangis. Ni antara salah satu punca aku tak suka main luar kawasan. Macam ni lah. Dia tempat dekat tapi sebabkan ikut Waze punya ni Grab map, jadi kena jalan 7 kilo. Kalau tempat kita biasa main, kita tahu shortcut tu. Macam ni tempat yang kita tak tahu, terpaksalah ikut buta-buta maps Grab ni. Jadi kalau yang tahu jalan, mungkin 7 kilo tu boleh dikurangkan kepada 5 kilo ke contohlah kan. Jadi kuranglah 2 kilo ke situ. Jadi lagi cepatlah mengantar. Tengok aku baru sampai sini. Aku pick up kat Emery Mall, U-turn punya jauh, baru sampai sini. Lagi 5 kilo nak U-turn lagi. Mati bhai. Later. Okay, kita nak sampai dah rumah customer 100 meter lagi. And customer pun ada note dekat sini, letak atas tembok je. Thank you, mantap. Jadi tak payah tunggu dia keluar. Nombor berapa rumahnya? Aduh, aku tak nampak lah. Dah lah gelap ni. Ginilah cik duduk malam je. Melilau nak cik nombor rumah. Okey, ini 49. Okey, yang ni. Alhamdulillah. Ni order dia 958. Okey, yang kedai Tom Yum mula-mula kita pick up tu. Dan nasi dengan dia punya apa? Sup ni. Ni Burger King. Weh, sup dia berjalan. Bahaya pula aku tengok. Duduk diam. Okey. Ni dengan dia punya air. Okey, jom. Dia suruh letak atas tembok sahaja. Air. Okey, ngam. Rutin dia. Ambil gambar lah guys. Okey, ngam soy. Okey, settle. Order yang kedua delivered. Now kita bergerak ke order yang ketiga. Burger King ni 2 kilo saja daripada rumah ni. Okey ngam. Yang ni kita nak hantar apartment lepas ni. Jom. Dengan pantas kita bergerak. Yes lah. Kita dah sampai apartment customer yang ketiga. Ni kena daftar ke? Aduh. Daftar je lah dulu. Tapi aku rasa letaklah kat lobby ni. Kejap je ni. Bos, malam. Hantar makan. Sini je. Alright, thank you. Tower C dia kata sini. Jadi letak makanan ni kat mana? Makanan dia. Okey. Tower C. Sini ke aku letak makanan? Ke boleh masuk? Boleh masuk ke? Ni belum P. Mana kau ni? Oh, tak sini lah. Dia tunjuk sana. Manalah aku tahu. Di Tower B. Food Delivery Block C. Ini macam lah. So kita letak atas Burger King. Kita ambil gambar. Okey. Ngam soy. Delivered order yang ketiga. Uish, alhamdulillah masuk order keempat. Ngam. So kita delivered untuk double order malam ni RM17.40. Ngam soy. Okey. Pukul 8.14 order keempat dapat masuk juga lepas pada kita hantar double order ni. So yang ni kita kena ke apa pula? Wow, KFC, faham? KFC Taman Tameng Jaya 1.9 km 4 minit. Tapi aku tengok nak hantar ke dia ni dekat Ceras dah ni. Dia dah naik atas ni, jangan jauh sangat lah. Kita tengok dulu, lepas aku hantar ni, kalau dia jauh sangat aku tak boleh nak buat apa, aku kena cancel lah. Kan jauh sangat, aduh, sampai ke KL nanti dia hantar aku. More moments later. KFC. Aduh, aku pernah juga pick up kat sini. Agak lama juga kan nak dapat dia. Sebab kat sini pun lebih kurang ramai orang ni. Kau tengok rider. Ada 1, 2. Kat depan tu ada 3. Mampus nak tunggu ni. Dah lah main shift ni. Pukul 9 habis. Takkan aku nak habis masa kat sini je. Kita rush dulu tengok. 263 Shopee. Belum lagi. 263 Grab. Ada tak? Okey. Sekarang pukul
8.17. Tengoklah guys, order dia siap pukul apa. Sidai ni rasanya. Tunggulah dulu. Much later. 8.27. Dah 10 minit dah aku tunggu. Aku nak tengok tu dah siap ke belum. Belum siap lagi. Dah 10 minit ni tunggu. Tak siap lagi. Nak tahulah pukul apa pula siap lagi. Tunggu lagi sekali. Much later. Tuan, thank you. Safe order is ready. Check. 8.17 sampai. Siap dia, korang tahu pukul berapa? 8.41. 25 minit aku kena sidai kat KFC Taman Jaya ni. Lagi 5 minit memang sama macam video yang lepas lah. 30 minit kena sidai. Rare betul. Aku tengok dalam kedai tak ramai mana pun. Tapi ya Allah, slownya lah buat kerja. Aku dah sampai lama dah, baru dia tanya nombor 2, nombor berapa. Lepas tu baru dia nak buat. Jam lah macam itu. Kan ada tab masing-masing untuk delivery. Buat je lah siap-siap. And then rider datang terus ambil. Yang ini, aduh, aku dah dekat 20 minit tadi. Baru dia tanya, abang punya nombor berapa? Lepas tu baru dia tengok tab. Lepas tu baru dia nak buat. Memang jam lah macam tu. 25 minit tunggu saja, rugi masa bai. Sekarang dah 8.43, aku punya shift habis pukul 9. Aduh bai. Baru order keempat. Sekarang nak ke rumah customer 4 kilo, 10 minit juga daripada sini. Yang ni pun dia dah naik ke ceras lah. Dia dah main area, dah main perdana dah ni. So mungkin lepas order keempat ni, kalau tak ada order aku balik ke Kajang lah. Sebab dah jauh sangat lah ni. Dia start daripada Balakong tadi lah. Lepas tu dia terus main area atas. Aku malas sebenarnya main tempat yang kita tak selalu main ni. 100 meter lagi nak sampai. And customer note dekat sini, rumah di sebelah Surau Al-Falah. So sebelah surau lah rumah dia. Mana surau punya ni? Oh ni surau. So rumah dia kat sini lah. Nombor berapa? Okey, nombor ganjil 23. Okey, ini lah. Okey, sampai pun. Tekanlah bell dulu. Sebab dia tak ada note, tinggal atas tembok. Alright. Okey. Boleh buat Maaf abang lambat. Okey, sama. Okey, order yang keempat pun kita dah delivered. So kita dapat berapa ringgit? RM7.10. Alhamdulillah. Okey, order masuk. Aku takut dia tarik je ni. Ke mana ni? Oish, order cash. Tapi nampak gayanya macam alamat pun full. And dia punya rating pun full. Okey, tak apalah. Jom kita ambil je lah untuk order cash ni. Sebab sekarang 8.51. Shift kita masih berjalan. So lepas pada ni tak tahulah, mungkin aku terus balik ke Kajang lah. Sebab ni pun dah jauh ni. Yang ni dia tarik ke apa ni, nak collect dekat Idaman Tom Yum Seafood, Taman Bukit Belimbing. And hantar dekat Sungai Besi, Petaling, Selangor. Weh, ni dah mengarut dia ni, jauh sangat dia ni. Mampus aku. Okey, dah sampai location customer yang location customer pula, vendor yang kelima. Dah siap belum atas mejanya tu? Nampak macam banyak order je tu. 115. Okey ni 115. Kita ambil gambar dulu. Buka flash dah pula. Save order is ready. Check. So tadi aku dah check customer. Customer minta QR lah guys. So aku nak bagi dia QR kejap. Kat handphone lagi satu ni. Nak hantar dia pun tak jauh sangat pun, dekat je.
Jom kita bergerak ke rumah customer yang kelima and order yang terakhir. 900 meter je daripada kedai, ngam soy. Customer macam ni kan senang, terus minta QR nak bayar terus. Jadi aku sampai rumah dia, kalau apa ada gantung ke, ada bakul ke, letak dalam makanan dia ni, terus lah kita balik. Tak payah nak tunggu dia keluar, lambat lah kan. So banyakkanlah ya manusia-manusia macam ni. Tapi kalau lagi okey, bayar pakai GrabPay lagi senang. Ya, senang, tak payahlah nak transfer lain kan kat rider. Soon after. Okey, pin dia dekat sini lah guys. Boleh masuk ke? Macam mana aku nak masuk ah? Ke boleh je parking sini kejap? Tapi risaulah pula. Tak ada jalan pun tembus. Maksudnya kena keluar lah depan tu kejap. Customer tulis apa ni? Nanti drop je dalam pagar tu. Baik. Kejap, saya kena pusing dulu ni. Kakak punya location tepi sana, tepi kedai. Rumah akak yang rumah flat ni kan. Sini lah baru senang saya nak masuk. So akak tu pin dekat sini. Kat sini. Betul ke? Parking jap lah sini. InsyaAllah lah tak ada apa-apa. Okey, 52. Okey, aku tahu maksudnya. Maksudnya kita kena menangis lah guys. Tingkat 5 baik rumah dia. Allahu Akbar. Tinggi guys rumah. Aduh. So customer dah bayar. Cantik. Dek rumah dia mengahnya. Guys, ni blok E, tu blok D kot. Bapak siuk betul. Blok E aku naik tinggi-tinggi ni. Ya Allah. Dia pin blok E, blok D depan tu. Allahu Akbar. Bawa masa. Naik tinggi-tinggi salah blok. Menangis ya. Lepas tu naik lagi ni. Aduh. Ni betul blok D. Yang malas order lah ni akunya. Letih sangat dia ni. Naik tingkat 5 salah blok. Itu 2 kali lah kena naik. Allahu Akbar. 2 days later. Nanti drop je dalam pagar. Okey. Tak sini lah Tak sini Allahu Akbar. Allah. Macam dugaan hari ni. 25 minit kena sidai. Naik salah blok tingkat 5. Lepas tu order malam ni semua jauh-jauh, luar kawasan. Macam-macam lah malam ni. Order kelima kita settle. Kita dah dapat RM30, customer transfer kat kita. Jadi total kita dapat RM5.30. Okay, now aku bergerak balik ke Kajang. Aku pun dah on location balik ke Kajang. So aku bergerak ke sana. Sebelum aku balik, aku nak singgah Reko dulu. Nak beli makanan jap. Lapar guys. So kita jumpa korang dekat Reko. Aku nak beli nasi lemak. Dekat situ sedap. Yang ini bukan aku dapat sponsor Yang ini betul-betul aku nak promote kedai nasi lemak dia. Nasi lemak dia sedap. Jom kita ke Reko. Sementara nak sampai Reko ni, okay. So untuk shift malam ni 7 sampai pukul 9 kita dapat 5 order dan total yang kita dapat RM43.90. Okey lah tu. 3 jam. Bukan 3 jam, 2 jam saja. Dari pukul 7, 8, 9, 2 jam dapat RM43. Ini pun sebabkan KFC tu sidai. Kalau KFC tu tak sidai, aku rasa boleh capai target kita RM50 kan, macam video yang lepas tu. Disebabkan kena sidai 25 minit, dekat situ dah rugi masa dah. Okey lah juga 2 jam tu kita dapat atas RM40 tu. Okey lah, amount yang memberasankan lah untuk aku malam ni. Later that night. Daripada last order tadi nak sampai ke sini 20 kilo jauh. Shift Grab tolak aku kali ni main shift. Ni kan tolak dekat-dekat, tolak jauh-jauh juga rupanya. Sekejap bang, okey bagi saya masuk dulu nak parking. Sampai Poreko
Harap-harap adalah nasi lemak yang aku selalu beli tu. Sedap lah guys. So siapa yang berdekatan kat sini bolehlah try beli nanti nasi lemak dia. Jom kita pergi beli. Mana nasi lemak dia? Ada ke tak ada? Ini dia nasi lemak baling. Sedap guys. Ayam 2. Yang tak panas. Yang tak panas. Boleh ambil 2 ke 3 pun boleh ambil. RM4 bang. Baik bang. Terima kasih. Nasib baik buka kedai dia. Ni kan tak buka. So korang pergi beli nasi lemak baling. Makanan dah beli ngam soy. Kita hantar orang makan, kita sendiri pun nak makan juga kan. So dah beli, jom kita balik.